Adik akak di segi saya duk tengok berita, duk baca kat saat ni tu, di segi kota kat saat ni setengah tu kata dia nak bila semula semua dalam negara sia kat saat ni tu. Dalam negara Thai kat saat ni tu. Ada setengah tu kata nak bila setepak-setepak. Hak ada masalah. Kita nanti tengoklah lagu mana pula dia kak. Nah, ya tahu berita ni duk jadi viral, berita ni duk jadi kesal. Banyak ke demo duk ikuti lah, banyak ke demo duk tiktam lah di segi ni. Saya sendiri pun nak cari maklumat baru untuk nak sapa kepada kita. Nah, ya tahu masa sekarang banyak jadi masalah dia kak. Di segi penipu, di segi tu banyak. Ada setengah tu buat lari peti. Kena hemat tu kok, peti gitu mana. Tak ada gitu tempat beripong ke kota, gimana tahu dia kak. Nah, ya tahu selera habis. Nah, ya tahu menipu ni kuat benar dia kak. Kalau masa kita tengok dalam social media masa sekarang, nanti tengoklah berita ni nak tubik lagu mana, nak tubik rupa cara lagu mana. Di segi bila semula semua negara ke bila semula setepak-setepak kau nanti tengok sekali lagi. Kalau masa ada jelas saya kat mana, kalau masa ada maklumat baru, insya-Allah saya nak sapa. Insya-Allah.